Berita baik, 7 pemain warisan Malaysia dilaporkan telah dibebaskan daripada hukuman FIFA. Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS, telah membuat pengumuman hari ini. Keputusan penting dalam dunia bola sepak Malaysia akhirnya diumumkan apabila Mahkamah Timbang Tara Sukan, atau lebih dikenali sebagai Court of Arbitration for Sport, CAS, membuat keputusan berhubung kes 7 pemain warisan negara. Pengumuman yang dibuat pada hari ini memberikan nafas baharu kepada kem bola sepak kebangsaan selepas beberapa bulan dilanda ketidakpastian dan perdebatan hangat dalam kalangan peminat serta pemerhati sukan tempatan dan antarabangsa. Keputusan tersebut berkait rapat dengan hukuman yang sebelum ini dijatuhkan oleh FIFA terhadap 7 pemain yang mewakili Malaysia menerusi status warisan atau keturunan. Badan Induk Bola Sepak Dunia itu sebelum ini mengenakan penggantungan selama 12 bulan ke atas pemain-pemain terbabit susulan dakwaan berkaitan isu dokumentasi kelayakan yang dikemukakan bagi membolehkan mereka beraksi bersama skuad kebangsaan. Dalam pengumuman terbaharu ini, CAS memutuskan untuk memberikan penangguhan pelaksanaan hukuman tersebut sementara menunggu keputusan muktamad proses rayuan. Penangguhan ini bermaksud larangan bermain yang dikenakan sebelum ini tidak lagi berkuat kuasa buat masa sekarang, sekaligus membuka ruang kepada pemain-pemain terbabit untuk kembali aktif di atas padang. Keputusan itu disambut dengan reaksi penuh lega oleh pihak pengurusan bola sepak negara, terutamanya Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, yang sebelum ini bertungkus lumus mengemukakan rayuan rasmi kepada CAS. FAM berpendapat bahawa terdapat asas kukuh untuk mencabar keputusan awal FIFA dan percaya bahawa proses perundangan perlu diberi ruang sewajarnya bagi menilai semua bukti secara adil. Kes ini pada asalnya tercetus apabila FIFA mendapati terdapat percanggahan dan unsur yang didakwa tidak menepati peraturan dalam dokumen yang digunakan untuk membuktikan kelayakan pemain sebagai warga negara Malaysia melalui saluran warisan keluarga. Dakwaan tersebut memberi kesan besar bukan sahaja kepada pemain yang terlibat, malah kepada reputasi bola sepak negara secara keseluruhan. 7 pemain yang terkesan sebelum ini telah menjadi sebahagian penting dalam skuad kebangsaan, menyumbang tenaga dan pengalaman dalam beberapa kejohanan utama. Kehadiran mereka dianggap sebagai suntikan kualiti yang membantu memperkukuhkan pasukan kebangsaan yang dikenali sebagai Malaysia National Football Team, atau lebih popular dengan gelaran Harimau Malaya. Apabila hukuman penggantungan diumumkan sebelum ini, ia menimbulkan gelombang kebimbangan dalam kalangan penyokong setia Harimau Malaya. Ramai yang bimbang bahawa ketiadaan pemain-pemain tersebut akan menjejaskan prestasi pasukan dalam perlawanan antarabangsa yang penting, termasuk kelayakan kejohanan serantau dan Asia. Namun begitu, keputusan penangguhan oleh CAS memberi sinar harapan baharu. Dengan kebenaran sementara untuk kembali beraksi, para pemain kini berpeluang menyertai semula latihan dan pertandingan rasmi sementara menanti keputusan akhir rayuan yang masih dalam proses. Mahkamah CAS yang berpusat di Lausan terkenal sebagai badan timbang tara tertinggi dalam pertikaian sukan antarabangsa. Setiap keputusan yang dibuat oleh institusi ini lazimnya mempunyai implikasi besar terhadap struktur dan tadbir urus sukan di seluruh dunia, termasuk bola sepak.
Dalam kenyataan yang dikeluarkan, CAS menjelaskan bahawa penangguhan hukuman tidak bermaksud pemain-pemain tersebut dibebaskan sepenuhnya daripada tuduhan. Sebaliknya, ia sekadar memastikan bahawa tiada kerugian tidak boleh dipulihkan berlaku sekiranya rayuan mereka akhirnya diterima pada peringkat akhir. Bagi pihak pemain, keputusan ini memberi peluang untuk membersihkan nama mereka melalui proses undang-undang yang telus. Mereka sebelum ini menegaskan bahawa segala dokumentasi yang dikemukakan adalah berdasarkan maklumat yang diperoleh melalui saluran sah dan proses yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan. FAM pula menekankan komitmen mereka untuk mematuhi segala peraturan antarabangsa dan memastikan setiap pemain yang mewakili negara memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Pada masa yang sama, badan induk itu bertegas bahawa sebarang kekeliruan atau kesilapan yang berlaku perlu dinilai secara menyeluruh sebelum hukuman berat dikenakan. Isu naturalisasi dan warisan bukan perkara baharu dalam bola sepak moden. Banyak negara menggunakan pendekatan serupa untuk memperkukuhkan pasukan kebangsaan masing-masing, selagi ia mematuhi peraturan yang digariskan oleh FIFA. Oleh itu, kes Malaysia ini turut menjadi perhatian negara-negara lain yang mempunyai pendekatan serupa. Dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini, perdebatan hangat berlaku di media sosial dan forum sukan tempatan. Ada pihak yang mempertahankan pemain-pemain terbabit atas dasar semangat kebangsaan dan sumbangan mereka, manakala ada juga yang menuntut ketelusan serta pematuhan ketat terhadap peraturan antarabangsa. Keputusan penangguhan ini sekurang-kurangnya meredakan sedikit ketegangan tersebut. Penyokong kini boleh menumpukan perhatian kepada aksi di atas padang, sementara proses undang-undang berjalan mengikut jadual yang ditetapkan oleh CAS. Walaupun begitu, ketidaktentuan masih menyelubungi masa depan 7 pemain berkenaan. Sekiranya keputusan muktamad CAS memihak kepada FIFA, hukuman penggantungan mungkin akan dikuatkuasakan semula. Sebaliknya, jika rayuan diterima, ia bakal menjadi kemenangan besar buat FAM dan pemain terlibat. Dalam konteks pembangunan bola sepak negara, episod ini memberi pengajaran penting mengenai kepentingan tadbir urus yang teliti dan pematuhan menyeluruh terhadap peraturan antarabangsa. Setiap dokumen dan proses perlu diteliti bagi mengelakkan sebarang ruang untuk pertikaian di peringkat global. Bagi para pemain sendiri, tempoh ini pastinya menjadi ujian mental dan emosi yang mencabar. Selain berdepan tekanan awam, mereka juga perlu mengekalkan tahap kecergasan dan fokus profesional walaupun masa depan mereka masih belum sepenuhnya pasti. Penyokong Harimau Malaya pula berharap agar isu ini dapat diselesaikan dengan segera demi kestabilan pasukan kebangsaan. Mereka mahu melihat skuad negara terus bersaing secara kompetitif tanpa dibelenggu kontroversi luar padang yang boleh menjejaskan moral pasukan. Akhirnya, keputusan hari ini menandakan satu fasa baharu dalam perjalanan kes ini. Walaupun belum mencapai noktah terakhir, sekurang-kurangnya 7 pemain warisan Malaysia kini boleh kembali beraksi sementara menunggu keputusan muktamad, dengan harapan agar keadilan dan ketelusan akan memihak kepada kebenaran yang sebenar.